Waspada 5 tanda amaran badan, anda akan runtuh selepas usia 75 tahun dan cara mencegahnya. Selamat sejahtera, saya Dr. Azman, pakar perubatan dalaman. Adakah anda kenal seorang warga emas seperti ini, mungkin Pak Cik Ahmad di kawasan perumahan anda? Walaupun usianya sudah lebih 75 tahun, setiap pagi dia berjalan-jalan di taman wajahnya, sentiasa ceria dan semua orang percaya dia akan sihat sehingga umur 90 tahun. Tetapi suatu hari kita dikejutkan dengan berita disebabkan jangkitan paru-paru pneumonia yang tidak dijangka atau mungkin hanya kerana tergelincir kecil di bilik air, kesihatannya merosot dengan begitu cepat. Dalam beberapa minggu sahaja, dia telah meninggal dunia. Bagi keluarga, pemergian yang begitu mendadak tanpa sebarang persediaan pastinya amat menyedihkan dan sukar diterima. Namun jika kita teliti, ini bukanlah sesuatu yang berlaku secara tiba-tiba. Sebenarnya sudah sekian lama tenaga dalaman badannya semakin habis secara senyap. Kejutan terakhir itu hanyalah pencetus kecil yang mempercepatkan keruntuhan yang sudah pun diambang pintu. Dalam perkongsian hari ini, kita akan membincangkan 5 punca utama yang sering diabaikan yang akhirnya membawa kepada keruntuhan badan. Perkara yang paling penting akan saya sampaikan di akhir sekali. Jadi saya mohon anda berikan tumpuan sepenuhnya. Hanya dengan memahami isi kandungan ini, barulah kita dapat mengesan isyarat bahaya yang dihantar oleh badan pada peringkat awal dan mula mengambil langkah untuk melindungi kesihatan diri kita dan keluarga. Usia 75 tahun dianggap sebagai satu titik perubahan kesihatan yang sangat penting dari segi perubatan. Ini bukan bermakna usia itu sendiri berbahaya, tetapi kerana pada ketika inilah simpanan fisiologi kita, atau kita boleh panggil akaun simpanan kesihatan mula kehabisan. Semasa muda akaun ini penuh. Jadi walaupun kita sakit atau cedera, kita mudah pulih. Tetapi semakin usia meningkat, kita hanya terus mengeluarkan tanpa menyimpan. Akhirnya, sekitar usia 75 tahun, akaun kesihatan kebanyakan orang hampir kosong. Pada tahap ini, satu sahaja rangsangan kecil dari luar sudah cukup untuk meruntuhkan keseluruhan sistem. Oleh itu adalah amat penting untuk kita mengetahui 5 punca yang akan saya terangkan ini. Mari kita mulakan dengan faktor risiko kelima. 5. Ketidakseimbangan alam usus persekitaran usus yang rosak. Ini adalah masalah yang tidak nampak di luaran tetapi secara senyap merosakkan kesihatan badan kita. Ramai warga emas mengalami simptom seperti sembelit kembung perut atau nafas berbau. Namun kebanyakannya hanya menganggap biasalah dah tua atau berfikir ia tidak mengapa selagi masalah itu hilang selepas makan ubat. Tetapi ini adalah isyarat yang tidak boleh dipandang ringan. Kesihatan usus yang terjejas bermakna suis nutrisi seluruh badan kita sedang rosak. Ini adalah amaran bahawa bekalan tenaga boleh terputus pada bila-bila masa. Mengapa di dalam usus kita terdapat berpuluh trilion mikroorganisme? Ada bakteria baik dan ada juga bakteria jahat. Semasa kita muda, bakteria baik menguasai keadaan. Ia berfungsi seperti kilang nutrien berprestasi tinggi, membantu menyerap vitamin dan mineral daripada makanan. Tetapi, apabila usia meningkat dan corak pemakanan menjadi tidak seimbang, bakteria jahat mula membiak dan menyingkirkan bakteria baik. Apabila ini berlaku, 2 masalah serius akan timbul. Masalah penyerapan nutrien, walaupun anda makan makanan yang mahal dan berkhasiat. Jika usus tidak berfungsi dengan baik, kebanyakan nutrien tidak akan diserap dan hanya akan melalui badan. Begitu sahaja. Akibatnya badan sentiasa lapar walaupun selepas makan. Ia seperti mesin yang terus berjalan tanpa bahan api yang mencukupi. Lama-kelamaan organ-organ kita akan mula gagal berfungsi satu demi satu. Kerosotan fungsi otak ramai yang tidak tahu, tetapi usus dikenali sebagai otak kedua. Dari segi perubatan wujudnya, istilah paksi usus otak good brain axis yang menunjukkan betapa rapatnya hubungan antara kedua-duanya.
Apabila keseimbangan dalam usus terganggu bakteria jahat, akan menghasilkan toksin saraf yang memberi kesan kepada otak. Ini bukan sahaja boleh menyebabkan kemurungan dan keresahan, tetapi juga meningkatkan risiko kehilangan ingatan dan demensia. Inilah sebabnya mengapa kita tidak boleh menganggap kesihatan usus sebagai masalah penghadaman semata-mata. Bagaimana untuk memulihkan kesihatan usus? Caranya tidak sukar. Ingat 3 kaedah ini. Pertama, tingkatkan pengambilan serat untuk mewujudkan persekitaran yang subur bagi bakteria baik. Tidak perlu beli suplemen mahal. Cukup sekadar semangkuk oat atau ubi keledek atau labu sebesar tapak tangan setiap hari. Kedua, tambah bakteria baik secara langsung. Secawan yogurt tanpa gula atau makanan yang ditapai seperti tempe jika diamalkan secara konsisten dapat memperbaiki persekitaran usus dengan cepat. Ketiga, minum air secukupnya. Minum sekurang-kurangnya 1.5 liter air sehari untuk membantu serat mengembang dalam usus, melembutkan najis dan melancarkan pembuangan. Jika ditambah dengan berjalan kaki selama 30 minit, setiap hari ia akan merangsang pergerakan usus dan menjadikan proses penyingkiran toksin lebih berkesan. Kesihatan usus adalah tiang pertama yang menyokong kesihatan menyeluruh di usia senja. 4. Keradangan kronik api tersembunyi di dalam badan, terdapat musuh menakutkan yang tidak kelihatan yang secara senyap menyalakan api jauh di dalam badan kita. Walaupun dari luar nampak sihat api ini perlahan-lahan memakan daya hidup kita, ia adalah keradangan kronik. Ramai warga emas sangat prihatin tentang tekanan darah dan paras gula dan mereka makan ubat mengikut jadual. Itu tabiat yang sangat baik. Tetapi mereka sering terlepas pandang satu penunjuk kesihatan yang lebih senyap, iaitu tahap keradangan dalam badan. Dalam ujian darah, ia dikenali sebagai C-reactive protein CRP. Jika tahap ini tinggi, ia bermakna badan anda sedang terbakar secara berterusan oleh api yang tidak kelihatan. Dari mana datangnya api ini? Selain punca biasa seperti gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, obesiti dan stres, ada satu lagi punca utama yang ramai abaikan mulut kita, terutamanya penyakit gusi. Ramai yang menangguhkan lawatan ke doktor gigi walaupun gusi sering berdarah atau gigi terasa sedikit goyang kerana menganggap ia tidak serius. Tetapi bakteria dan toksin daripada penyakit gusi yang tidak dirawat ini akan meresap ke dalam salur darah melalui gusi yang luka. Ia akan beredar ke seluruh badan dan menyerang dinding salur darah. Sama seperti paip air yang berkarat dan bocor salur darah kita juga menjadi semakin lemah. Kajian menunjukkan bahawa keradangan kronik ini mempunyai kaitan langsung dengan pengerasan arteri penyakit jantung strok dan juga beberapa jenis kanser. Ia boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga 6 hingga 8 tahun. Jadi bagaimana cara memadamkan api ini? Pertama, melalui makanan. Makanan seperti beri brokoli dan ikan laut dalam seperti ikan kembung atau tenggiri yang kaya dengan omega 3 adalah bahan anti radang semula jadi yang kuat. Kedua, senaman yang konsisten. Berjalan pantas selama 30 minit setiap hari sudah cukup untuk menurunkan tahap keradangan. Senaman adalah ubat anti radang yang paling selamat. Ketiga, rawatan awal penyakit gusi. Lakukan scaling sekurang-kurangnya sekali setahun. Jangan bertangguh jika doktor gigi menasihatkan rawatan lanjut. Keempat, pengurusan emosi. Keresahan dan kemurungan yang berterusan akan memburukkan lagi keradangan. Luangkan masa untuk mendengar muzik atau berbual dengan orang tersayang. 3. Kekurangan protein tersembunyi salah faham tentang pemakanan topik ini mungkin akan mengubah kepercayaan yang telah lama dipegang oleh ramai warga emas salah faham tentang nutrisi terutamanya kekurangan protein yang tersembunyi. Generasi dahulu percaya bahawa apabila usia meningkat adalah lebih baik untuk makan secara ringan sekadar bubur nasi sup sayur, sedikit ulam dan nasi putih kerana ia tidak membebankan perut mereka
fikir itulah cara yang betul. Hakikatnya, corak pemakanan inilah yang menyebabkan badan kita kekurangan sumber tenaga paling penting, iaitu protein. Dari luar, berat badan mungkin tidak berubah jadi anda rasa semuanya baik-baik sahaja. Tetapi jika diperhatikan, perut semakin buncit manakala lengan dan kaki menjadi semakin kurus. Keadaan ini dipanggil sarkopenia atau kehilangan jisim otot. Ini bukan sekadar proses penuaan biasa. Ia adalah isyarat bahaya bahawa bank protein dalam badan kita sedang kehabisan. Otot bukan sahaja sumber kekuatan fizikal, ia adalah gudang protein yang membantu kita melawan penyakit. Apabila berlaku jangkitan sistem imun perlu menghasilkan antibodi untuk melawan. Bahan mentah untuk proses ini ialah protein. Jika otot tidak mencukupi, badan tidak mempunyai bahan untuk berperang. Inilah salah satu sebab mengapa warga emas berusia 75 tahun ke atas mudah tewas kepada penyakit ringan seperti selesma atau jangkitan paru-paru kerana gudang protein mereka sudah kosong. Jadi berapa banyak protein yang perlu kita makan? Saya akan berikan formula yang mudah diingat. 1+, 1+, separuh plus, seketul, 1 biji telur, 1 cawan susu atau susu soya tanpa gula, separuh tapak tangan kepingan tauhu, seketul isi ikan atau dada ayam tanpa kulit sebesar tapak tangan. Dengan amalan ini sahaja, anda boleh mendapatkan kira-kira 50 gram protein berkualiti tinggi setiap hari yang mencukupi keperluan minimum orang dewasa. Sudah tiba masanya untuk kita mengubah pemikiran daripada simpan makanan yang baik untuk anak-anak kepada menjaga kesihatan diri adalah hadiah terbaik untuk anak-anak. 2. Kehabisan simpanan fisiologi bateri badan semakin lemah. Ini bukan lagi soal penyakit, tetapi petanda bahawa keseluruhan sistem badan kita semakin lemah dari akarnya. Dalam erti kata lain, tenaga simpanan organ-organ kita sudah hampir habis. Bayangkan organ penting kita seperti jantung, hati dan buah pinggang adalah seperti bateri telefon pintar. Semasa muda bateri ini sentiasa 100%. Dan kita ada power bank yang besar. Itulah simpanan fisiologi kita. Sebab itu kita mudah pulih walaupun tidak cukup tidur atau demam. Tetapi selepas usia 75 tahun, kapasiti maksimum bateri utama jatuh di bawah 70% dan power bank pula hampir habis. Yang tinggal hanyalah sekitar 20% tenaga kecemasan. Dalam keadaan ini, satu kejutan kecil seperti jangkitan paru-paru dehidrasi atau keracunan makanan sudah cukup untuk melepasi head tenaga. Akibatnya, organ-organ akan mula gagal berfungsi secara serentak, satu keadaan yang dipanggil kegagalan pelbagai organ, multiple organ failure. Bagaimana kita boleh tahu baki tenaga badan kita? Terdapat 3 isyarat mudah. Stamina menurun dahulu, boleh berjalan 30 minit tanpa henti, sekarang 10 minit pun sudah mengah. Pemulihan lambat dahulu, selesema baik dalam 3 hari, sekarang 2 minggu pun masih lesu. Metabolisme menurun dahulu, boleh makan makanan berminyak, sekarang sedikit. Makanan berat pun menyebabkan perut tidak selesa berhari-hari. Jika anda mengalami salah satu daripada tanda-tanda ini, sudah tiba masanya untuk mengecas semula bateri badan anda. Caranya adalah dengan mengukuhkan 4 tiang kesihatan protein yang mencukupi bahan utama untuk membaiki organ. Senaman ringan yang kerap 30 minit berjalan kaki atau senam robik ringan sudah memadai. Tidur yang berkualiti, sekurang-kurangnya 7 jam setiap malam. Tidur adalah masa penyembuhan terbaik. Hubungan sosial, jangan bersendirian. Berbual dengan rakan atau keluarga adalah cara terbaik untuk mengecas semula tenaga emosi. 1. Sindrom kerapuhan amaran kesihatan. Terakhir-akhir sekali amaran kesihatan yang paling serius dan mendesak. Ini adalah kemuncak kepada semua masalah yang dibincangkan tadi. Ketidakseimbangan usus keradangan kronik, kekurangan protein dan kehabisan tenaga simpanan. Ia adalah rayuan bantuan terakhir daripada badan yang dikenali sebagai sindrom kerapuhan frailty syndrome. Ini sangat berbeza daripada proses penuaan biasa. Ia adalah satu keadaan di mana seluruh badan sedang runtuh secara perlahan-lahan. Ia seperti sebuah rumah yang asasnya sudah reput
dan hanya menunggu satu gegaran kecil untuk ranap sepenuhnya. Bagaimana untuk tahu? Jika kita sedang menuju ke arah sindrom ini, terdapat 5 kriteria yang digunakan oleh doktor penurunan berat badan tanpa niat. Kehilangan lebih 5% berat badan dalam masa 6 bulan tanpa berdiet. Contohnya, jika berat anda 60 kg, kehilangan 3 gram atau lebih adalah satu amaran. Kekuatan genggaman lemas sukar membuka penutup botol atau balang yang dahulunya mudah. Kelajuan berjalan perlahan, berjalan lebih perlahan daripada 0.8 meter sesaat. Sukar untuk bangun dari kerusi, perlu menggunakan tangan untuk menolak badan ke atas. Keletihan yang berterusan sentiasa berasa tidak bertenaga dan tidak bermotivasi untuk melakukan apa-apa. Jika anda mempunyai satu atau dua daripada tanda-tanda ini, anda berada di peringkat prakerapuhan. Jika 3 atau lebih anda mungkin sudah mengalami sindrom kerapuhan. Pada tahap ini, sistem imun dan keupayaan pemulihan sangat rendah dan jangkitan kecil pun boleh membawa padah. Kesilapan terbesar adalah menganggap ini biasa sebab dah tua. Sama sekali tidak. Sindrom ini adalah satu krisis yang boleh dicegah jika dikesan awal. Jika anda mengesyaki tanda-tanda ini, segeralah berjumpa doktor. Kesimpulan, jaga akaun simpanan kesihatan anda. Kesihatan yang merosot secara tiba-tiba selepas usia 95 tahun bukanlah disebabkan oleh satu kejadian. Puncanya berakar umbi. Daripada 5 masalah yang telah lama terkumpul, kerosakan alam usus, keradangan kronik, kekurangan protein, kehabisan tenaga simpanan, dan akhirnya sindrom kerapuhan. Kesihatan bukanlah sesuatu yang kita baiki apabila ia rosak. Ia adalah tentang menyimpan tenaga simpanan ke dalam akaun kesihatan kita melalui amalan harian yang kecil, menambah sebiji telur dalam sarapan, minum segelas air lagi, berjalan 10 minit bersama keluarga, menelefon orang tersayang untuk bertanya khabar. Amalan-amalan kecil inilah yang akan membina asas untuk anda menikmati usia senja yang sihat dan bertenaga sehingga 90 tahun dan seterusnya. Semoga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat. Jika anda rasa ia berguna, sila kongsikannya dengan keluarga dan rakan-rakan. Mari kita bersama-sama bersedia untuk kehidupan 100 tahun yang sihat dan cergas.